الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita sambung lagi pelajaran kita, iaitu asas bahasa Arab yang kita belajar melalui doa, wirid-wirid dan juga bacaan di dalam solat ya. Saya dah tak ulang dah kerangka bahasa Arab ya, yang ada pada diagram warna hijau. Secara umum dia, kita bila jumpa setiap perkataan bahasa Arab, kita mesti dapat mengkategorikan perkataan tu kepada tiga. Sama ada isim. Apa makna isim? Kata nama ataupun fi'il, kata perbuatan ataupun haraf, iaitu kata sendi ya. Dan kita telah belajar macam mana nak mengenal tanda isim. Walaupun tak tahu makna, kita tetap tahu dia adalah isim. Yang pertama kerana ada alif lam di pangkalnya. Al-ustaz, al-masjid, al-madrasah, al-faslu, al-kitab ya, al-qalam. Kemudian yang kedua, kita akan melihat tanda isim itu pada hujung perkataan. Apa yang ada? Tanwin di hujung. Jadi al-kitab akan jadi kitabun. Al-qalam qalamun. Al-madrasah madrasatun. Al-faslu faslun. Al-ustazah ustazatun. As-sabburah sabburatun. Tanwin kan di hujung dia. Tanwin jangan nampak bagi depannya ya. Dia boleh bagi bawah, boleh bagi atas. Sabburatun, sabburatin, sabburatan. Okey. Yang ketiga, apabila kita mendapati tanda hujung dia berbaris di bawah, al-ustazi, al-masjidi, al-madrasati, al-fasli, al-kitabi. Ya? Dan yang keempat, apabila perkataan isim tadi ya nak disandarkan kepada perkataan di sebelahnya, maka hendaklah dibuang alif lam dan tanwin. Misal kata qalamu, qalamun, dia akan jadi qalamul ustazi. Kalau rasulun, rasulullah, dibuang tanwin dan alif lam dia. Kalau rumah Allah, baitullahi, tak boleh sebut baitun Allah ataupun al-baitullah pun salah ya. Kalau nak kita sebut kitab, kitab Allah macam mana? Kitabullah ya. Kalau kekasih Allah, habibullahi ya. Kalau hamba Allah, abdullahi. Yang paling penting, jangan taruhkan tanwin dan jangan taruhkan alif lam pada perkataan yang pertama, kerana perkataan pertama dipanggil apa? Mudhaf. Kemudian semua perkataan yang terletak selepas haraf jar. Fil madrasati, lil ustazi, fil fasli, ala as-sabburati. Selepas perkataan haraf jar, yang ke berapa haraf jar? 9. Yang pertama min, kedua ala, ketiga bi, keempat ila, kelima fi, keenam ka, ketujuh
An ke-8 bukan rabbah, potong markah tu. Rubbah. Rubbah makna apa? Jarang sekali. Kalau rabbah itu dia. Dan yang terakhir yang 9 apa? La pun dah hafal dah kan? Masya Allah, luar biasa. Tak suruh hafal pun dah ingat dah. Ya? Jadi semua perkataan yang terletak selepas 9 haraf atau kata sendi itu, dia mestilah isim, dan isim tu mesti baris bawah. Kerana jar tu dinyatakan kerana fungsi dia membaris bawahkan isim yang selepasnya. Begitu juga selepas perkataan ya. Apa makna ya? Wahai. Itu haraf apa dipanggil? Haraf nida. Semua perkataan terletak selepas haraf nida, iaitu perkataan ya mesti isim. Ya Ustaz, ya Allah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Bait. Kak Suryati, ya Baiti, apalah wahai rumahku. Ya Ibni, mana ya Ibni? Wahai anakku. Okey. Dan perkataan 5 ni dikenali melalui tanda, dan 5 lagi dikenali melalui kerana popular dia, kepopularannya. Dia jangan dikenali melalui tanda, tetapi orang yang dikatakan belajar bahasa Arab mesti menguasai isim popular yang dinyatakan dalam diagram warna pink tu. Dia popular. Siapa yang belajar bahasa Arab, dia tak kenal isim yang berada pada diagram warna pink tu, dia macam tak belajar. Itu yang akan menentukan tuan-tuan belajar ke tak belajar. Kalau belajar, makna mesti tahu perkataan dalam isim popular itu. Yang pertama dhamir, yang kedua isim mausul, ketiga istifham, keempat isyarah, dan yang kelima isim zaraf. Itu nanti kalau jumpa kita mainkan. Sebab saya nak menjawab beberapa kekeliruan yang berlaku pada minggu lepas. Kekeliruan tu patut patut kalau berlaku. Siapa tak keliru tu tak patut. Sama ada dia memang tak ambil tahu ataupun dia dah tahu. Siapa mula-mula belajar, dia patut keliru. Okey. Yang kedua, kategori perkataan ialah fi'il. Fi'il terbahagi kepada berapa? 4. Secara pecahan dia saya telah nyatakan penambahan dalam diagram warna apa? Kuning. Hijau tu secara asas, tetapi perjalanan keseluruhan fi'il madhi, mudhari', amar dan nahi itu ada pada diagram warna kuning. Fi'il maknanya kata kerja atau kata perbuatan. Kalau perbuatan itu telah berlaku, disebut fi'il madhi. Kalau perbuatan itu sedang berlaku atau akan berlaku, kalau perbuatan itu perintah, kalau perbuatan itu larangan, nahi. Ada 4 itu yang mesti tuan-tuan kuasai. Okey, sekarang ni saya cuba nak menggabungkan pertama, iaitu dhamir. Dhamir merupakan lubuk bahasa Arab. Ini paling penting. Siapa tak tahu dhamir ni, lagi macam tak belajar. Sebab semua perkataan akan kembali kepada dhamir. Apa makna dhamir? Ganti nama diri, kerana dia berulang dengan kekerapan 3 kali dalam setiap ayat Quran. Dan siapa bercakap tak guna dhamir, biasanya jarang berlaku. Okey, dhamir kalau kita nak tengok percampuran dan perubahannya, iaitu pada muka surat berapa? Munfasil dengan muttasil. Muka surat yang menggabungkan dhamir munfasil dengan muttasil. Muka surat 17. Okey, kita tengok. Dhamir munfasil iaitu ganti nama diri yang munfasil, berpisah, bercerai. Dia tidak melekat dengan perkataan apa-apa sebelumnya. Okey, maka kita kena bagikan dia kepada 3 pihak. Pihak ketiga yang kita umpat atau yang kita katakan, pihak kedua yang kita lawan dia bercakap,
dan pihak pertama yang kita sedang bercakap. Ya, yang bercakap. Okey, yang kita kata, yang kita umpat, dia lelaki, huwa, dia berdua lelaki, mereka semua lelaki. Itu mesti dalam hujung jari. Tak kisahlah hujung jari ke, dalam poket ke, yang paling penting boleh keluar bila ditanya. Kalau kita sebut dia perempuan, dia berdua, mereka semua hunna. Okey, itu yang kita mengata. Mesti kenal jantina orang kita nak kata tu, mesti tahu bilangannya berapa, 1, 2 ataupun ramai. Begitu juga bila kita bercakap, mesti tahu laki ke perempuan. Kalau engkau lelaki, kau berdua, antuma. Kamu semua lelaki, antum. Kalau saya bercakap dengan seorang perempuan, engkau, kau berdua, kamu semua, antunna. Kalau yang bercakap ni, aku, kami, nahnu. Okey, itu sangat penting. Tetapi sangat penting kerana itulah lubuknya. Tetapi dia akan berubah kepada dhamir, apa dipanggil? Muttasil. Apa makna muttasil? Bersambung atau melekat dengan perkataan yang sebelum. Jadi huwa tak boleh gunakan huwa dah. Bila melekat, dia akan jadi hu. Contohnya kita nak kata perkataan inna. Apa makna inna? Sesungguhnya. Kalau sesungguhnya dia lelaki, kalau tak bersambung disebut huwa. Tetapi kalau bersambung, dia telah bertukar kepada hu. Huwa tidak boleh digunakan sebab inna sudah bersambung dengan huwa. Sama tak mana inna huwa? Sama. Sesungguhnya dia, laki ke perempuan? Lelaki. Tetapi kita salah dalam segi tata bahasa menyebut inna huwa. Kita kena tukarkan huwa kepada hu. Innahu. Boleh? Okey, mahirkan ini secepatnya. Kalau kita nak sebut sesungguhnya dia lelaki, disebut innahu. Sesungguhnya mereka berdua, sesungguhnya mereka semua lelaki, innahum. Sesungguhnya dia perempuan, innaha. Dia berdua, sesungguhnya mereka semua, innahunna. Sesungguhnya engkau lelaki, innaka. Kau berdua, kamu semua, sesungguhnya kau perempuan, kau berdua, kamu semua, sesungguhnya aku, inni, sesungguhnya kami, inna. Cumanya dia, kalau perkataan itu bi mana apa? Dengan. Kalau disambungkan dengan huwa, kita sebut apa? Bi. Mesti guna ni juga. Huwa mesti. Cumanya dia tak sebut bihu. Hu tu berat sebab kita sudah menyebut bi, maka ringan disebut he. Bi, he. Makna ketika mana kita telah menipiskan bibir kita, nipiskan jugalah sebutan he. Bi, he. Tak perlu dua gerak kerja bibir. Satu melebarkannya bi, satu fu, penat sikit. Tapi nak buat exercise awet muda bolehlah. Menegangkan urat-urat muka. Tapi ini adalah sebutan yang lebih fasih dalam bahasa Arab, bihi. He, hima, him. Ha, hima, hinna. Yang lain tu sama. Okey. Kalau kita sebut dengannya lelaki, macam mana nak sebut? Bihi, dengan mereka berdua. Bi, hima, dengan mereka semua. Dengan dia perempuan. Itu tak boleh bihi. Ha tu tak boleh ubah. Bi, ha, dengan mereka berdua perempuan. Bi, hima, dengan mereka semua perempuan. Dengan kau lelaki. Bika, itu tak boleh berubah. Kau berdua, bikuma. Itu yang seterusnya tidak boleh ubah. Yang ubah tadi hi, hima, him. Ha tak boleh ubah, hima, hinna. Yang lain seperti biasa.
Okey, dengan kau lelaki, bika, kau berdua. Dengan kamu semua, dengan kau perempuan, kau berdua, bikuma. Dengan kamu semua, bikunna. Denganku, bi. Kenapa tak boleh bini? Ni itu untuk apa? Yang melekat dengan fi'il. Ya kan? Sebab itu lebih ringan disebut, lebih fasih je. Kalau kakak sebut bihu, tak mengubah makna, tapi nampak pelat sikit, ya? Sebab kakak menyebut dengan sebutan yang suka. Kalau sebelum dia baris bawah, biasanya akan dibariskan bawah. Ataupun perkataan tu ala. Apa makna ala? Di atas. Kalau di atasnya, macam mana nak sebut yang lebih ringan? Alaihu ke alaihi? Hu ke hi? Hu, lidah Arab tu. Tapi kita biasa lidah belacan. Hu pun ringan, Ustaz, tak ada masalah, ya? Tak sakit pun saya punya lidah. Sebab kita lidah belacan, jangan ambil kira lah. Orang putih, bahasa Portugis, Perancis, Arab, ya, India, semua kita boleh ajukkan, Tetapi ini kita berbincang kefasihan dalam sebutan Arab, ya. Maka dia lebih senang disebut alaihi, ya. Bihi, alaihi. Kalau sebelum dia baris atas, ya, sebelum dia misal innahu, lebih ringan disebut innahu, ya. Misal kata perkataan kutubu, kutubun, kitabun lah, kitab. Apa makna kitab? Buku, kitabun. Tapi kalau bukunya, macam mana nak sebut? Kitabuhi ke sebut senang, atau buhu? Kitabuhu, ya. Secara umum dia ini, kalau sebelum dia bagi depan, maka disebut baris hu. Kalau sebelum dia mati, bawah. Kalau sebelum dia bagi bawah, bawah. Kalau sebelum dia bagi atas, hu. Ini kita membincangkan baris dia ni lah, Kalau innahu. Kalau bihi, makna semua maknanya, lelaki. Alaihi, kitabun, kitabuhu, kitabu. Kenapa saya tak tanwinkan kitabun hu? Bunyi dia sedap tak? Sebab dia nak bersandar, Saya nak sandarkan kitab kepada dia, bukunya. Jadi kita mesti buang tanwin. Dan buang apa satu lagi? Alif lam dia. Maka sebutan dia ialah kitabuhu, rasuluhu, rabbuhu. Ya. Okey. Ini semua dipanggil apa ni? Dhamir muttasil. Okey, saya nak mainkan yang baris bawah ni sekejap Ala makna atas. Hi, dia lelaki ke perempuan? Okey, ke atasnya lelaki macam mana sebut? Alaihi. Ke atas mereka berdua? Alaihima. Atas mereka? Sebab tu kita baca siratal ladzina an'amta alaihum ke alaihim. Sebab itu yang lebih fasih disebut. Okey, alaihim. Atas dia perempuan, alaiha, tu tak berubah Atas mereka berdua, alaihima lebih ringan. Okey, atas mereka semua, alaihinna. Baris bawah lebih fasih, ya. Atas kau lelaki, kau berdua, atas kamu semua, sebab tu kita sebut assalamu alaikum, ya. Atas kau perempuan, alaiki. Kau berdua, kamu semua, alaikunna. Atasku, ada alai, ada ali. Sebutan yang betul dia ialah ala. Ya kan?
dicampur dengan ya mati, dua-dua mati ditasydidkan, bunyinya alayya. Okey, apa makna alayya? Atasku. Kalau ke atas kami, alaina. Okey, kalau ila dia jadi apa? Ilayya. Kalau fi, fiyya. Ya, sebab dua ya itu yang mati itu ditasydidkan dan dibariskan atas. Ya dia yang mana? Tak ada. Okey, boleh tuan-tuan? Sekarang ni saya nak masuk sedikit penjelasan tentang apa yang kita katakan dhamir muttasil tadi, Okey. Misal kata perkataan ni, allama. Okeylah, allama. Allama maknanya dia fi'il madhi. Nak terjemah apa? Fi'il madhi perbuatan apa? Telah. Dia telah mengajar. Tapi dia tu tidak disebut. Tapi tuan-tuan anggaplah dia tu ustaz. Dia iaitu ustaz telah mengajar. Kalau saya nak sambungkan dengan dhamir muttasil, Ustaz Rushdi itu dia telah ajar dia, kita akan sebut hu. Hu ni ialah Haji Zaini, lelaki kan? Ya, dia tu ialah ustaz, ya. Dia iaitu ustaz telah mengajarnya seorang lelaki. Boleh? Boleh faham dua perkataan telah digabungkan, maka kita gabungkan bunyinya begini. Macam mana? Allamahu. Ada dua perkataan di situ, allamahu. Boleh? Okey, ini tuan-tuan tak ada masalah ni. Lepas ni baru tahu saya nak tunjukkan kekeliruan yang berlaku, Okey, sekarang ni perkataan ni tak ada masalah. Sebab kalau dhamir muttasil ni, cuba tuan-tuan jalankan. Dia iaitu ustaz telah mengajarnya. Allamahu. Dia ustaz mengajar mereka berdua. Allamahuma. Dia mengajar mereka. Allamahum. Dia ajar dia perempuan. Allamaha. Dia ajar mereka berdua. Allamahuma. Dia iaitu ustaz tu mengajar mereka semua perempuan. Allamahunna. Tak ada apa kekeliruan, ya. Dia ajar engkau lelaki. Allamaka. Dia ajar kau berdua. Allamakuma. Dia ajar kamu semua. Allamakum. Sebab kamu semua. Dia ajar engkau perempuan. Dia ajar kau berdua perempuan. Dia ajar kamu semua perempuan. Dia ajar aku. Allama ni ke ya? Allama. Kalau bersambung ini fi'il ke isim? Fi'il. Bila fi'il guna ni, itu harap-harap tidak keliru, sebab ini fi'il, dia fi'il madhi kan? Dia telah ajar aku. Macam mana? Allamani. Dia telah ajar kita. Allamana. Tak ada apa keliru kan? Senang kan? Okey. Senanglah.
Tak adalah masalah. Sekarang saya nak masuk dah dalam kategori fi'il. Apa? Fi'il makna apa fi'il? Fi'il kata kerja. Kalau telah berlaku disebut madhi. Okey, fi'il madhi, sila rujuk diagram warna kuning. Jumpa? Okey, cuba tuan-tuan tengok fi'il madhi. Kalau kita tengok dhamir. Dhamir, apa makna dhamir? Ganti nama diri. Dia bermula daripada perkataan apa? Huwa makna apa? Dia lelaki. Okey, kalau kita nak kata dia, sekarang ni perkataan nasara lah. Tuan-tuan tahu makna nasara? Dia telah menolong, dia telah membantu. Nasara. Ya, tuan-tuan tengok di hujung. Kalau tidak berlaku penambahan di hujung bermakna melibatkan dhamir huwa. Nampak tak? Huwa dalam perkataan nasara. Nampak tak? Tak. Kita tahu sebab perbuatan ini di hujung tidak berlaku apa-apa penambahan. Dengan kita merujuk, oh, rupanya dhamirnya huwa. Huwa makna apa? Dia. Laki ke perempuan? Laki. Fi'il madhi makna apa? Telah. Perbuatan dia apa? Menolong atau membantu. Dia telah menolong. Okey, boleh tak? Okey, kalau kita nak bagi tahu, kalau huma. Huma makna apa? Dia berdua atau mereka berdua, lelaki ke perempuan? Lelaki. Itu ni wajib tahu. Siapa yang tak ingat ni sangat bahaya. Kerana sekarang ni kita nak bagi tahu pelaku dia. Maka kita kena tambah apa? Apa penambahan yang berlaku selepas tu? Dia akan jadi nasara. Apa makna nasara? Huma dulu. Dia berdua telah menolong. Nampak tu? Penambahan alif ini menunjukkan dah dua orang pelaku. Okey. Hum makna apa tuan-tuan? Mereka lelaki ke perempuan? Maka apa penambahan di hujung? Waw alif, dia akan jadi nasaru. Maknanya apa nasaru? Mereka lelaki telah menolong. Kalau dia perempuan telah menolong, macam mana pula nak sebut? Tengok diagram kita. Nasarat. Semua pegang baik-baik, jangan tergelincir ya. Sebab dia tergelincir ya, dia punya dhamir tu terus silap faham. Nasarat, dia perempuan telah menolong. Okey, kalau dia berdua perempuan telah menolong, macam mana bunyinya? Nasarata. Kalau mereka perempuan telah menolong, dia akan jadi nasarna. Nasarna. Okey, kuning. Okey, kalau engkau lelaki telah menolong, nasarta. Tengok situ baik-baik no? Kalau kau berdua lelaki telah menolong, nasartuma. Kalau kamu semua lelaki telah menolong, nasartum. Kalau engkau perempuan telah menolong, kau berdua perempuan telah menolong, kamu semua perempuan telah menolong, aku telah menolong, kami telah menolong. Nasarna. Boleh? Jadi untuk exercise ni, tuan-tuan sebutlah banyak kali, seberapa banyak, supaya dia terlancar dan terperasan. Ya? Cuba ikut saya. Huwa nasara. Huma nasara. Pegang baik-baik yang kita punya diagram tu ya.
sehingga tuan-tuan dapat bayangkan tulisan dia. Kalau tuan-tuan tak dapat bayangkan, tak apa, saya tunjukkan bayangannya. Nanti saya tunjuk. Okey, cuba ikut saya dulu. Huwa nasara, huma nasara, hum nasaru. Apa makna nasaru? Lelaki ke perempuan? Mereka lelaki telah menolong. Okey. Hiya nasarat, huma nasarata, hunna nasarna, anta nasarta, antuma nasartuma, antum nasartum, anti nasarti. Apa makna nasarti? Mesti tahu terjemah anti dulu. Anti mana apa? Engkau perempuan telah menolong. Siapa silap terjemahkan anti, dia kata makcik, habislah. Itu bukan makcik telah menolong tu. Engkau perempuan telah menolong. Ya, tolong faham baik-baik, no? Semula, anti nasarti, antuma nasartuma, antunna nasartunna, ana nasartu, nahnu nasarna. Okey, cuba tuan-tuan jalankan pula. Sebut huwa nasara, huma, hum. Mesti sebut domernya dulu Tetapi dalam bahasa Arab nanti, kalau dia telah menolong tak sebut huwa dah. Tuan-tuan kena faham sendiri. Kalau nasara, hujung dia tidak berlaku penambahan, mesti huwa. Ya? Kalau disebut nasaru, apa domer dia? Mesti nampak hum. Hum tak nampak Kita mesti dalam kepala kita nampak. Sebab tu untuk permulaan, yang ini mesti disebut dulu. Sampai tuan-tuan ingat, lepas tu tak payah sebut. Dah pandai nanti, tak payah sebut dah. Okey, semula. Huwa nasara, huma, hum, hiya, huma, hunna, nasar, nasarna. Pendek Okey, semula. Hunna nasarna, anta, antuma, antum, ma makna nasartum? Antum makna apa? Siapa kata mereka memang sesat? Sebab antum makna apa? Kamu semua. Ini silap masuk mahkamah ni, tak boleh apa dah. Sebab antum maknanya kamu lelaki yang telah menolong. Okey, semula. Antum nasartum, anti nasarti, antuma nasartuma, antunna ana nasartu, nahnu nasarna. Apa makna nasarna? Kami telah menolong. Tuan-tuan nampak tak gambaran tulisannya? Cakap terang-teranglah, terus terang. Tak nampak. Buka muka surat 238. 238. Tak nampak, cakap tak nampak. Kita nampak kan. Muka surat 238 macam itulah contoh macam mana kita nak jadikan perjalanan tulisan fi'il madhi. Jumpa tak? Daripada perkataan nasara cuba tuan-tuan jalankan huwa nasara. Baca je. Tadi tuan-tuan main tembak-tembak kan, melalui garis-garis tu, tapi betul sebutan tuan-tuan. Sebutan dah betul. Cuma ini saya nak tunjukkan tulisan dia. Okey, baca dengan tulisan pula. Huwa nasara, huma, hum, hiya. Apa makna nasarat? Yang paling penting di sini tuan-tuan tahu menterjemahkan hiya. Hiya makna apa? Dia perempuan. Baru kita terjemah telah menolong. Semula hiya nasarat,
Huma. Hunna. Anta. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Ana. Nahnu. Nahnu nasarna. Okey, cuba tuan-tuan buka muka surat apa ni 243. Saya tunjuk yang mudah-mudah dulu supaya tidak banyak persoalan. Perkataan muka surat 243 ialah perkataan apa dia? Wa'ada. Kalau wa'ada tu dhamir dia apa? Huwa. Kenapa huwa? Tak ada penambahan di hujung. Huwa makna apa? Dia. Fi'il madhi telah. Perbuatan dia berjanji. Dia telah berjanji. Ya. Okey. Nanti nak terjemahkan nanti dia telah berjanji. Jangan menolong lagi. Mesti ada terjemah menolong pada. Okey, cuba jalankan huwa wa'ada. Huma. Hum. Hiya. Huma. Apa makna wa'adata? Huma. Dia berdua perempuan telah bukan menolong dia berdua perempuan telah berjanji. Okey. Huma wa'adata. Hunna. Anta. Antuma. Antum. Ma makna wa'adtum? Kamu semua lelaki ke perempuan? Kamu semua lelaki telah berjanji. Jangan terjemah mereka. Kalau mereka hum, ini antum, kamu. Ya? Semula antum wa'adtum. Anti. Antuma. Okey, tolong betulkan bukan wa'adtama, wa'adtuma. Okey, antunna. Wa'adtunna. Nahnu. Anta. Ana. Ana. Ma makna wa'adtu? Ya, ana makna apa? Aku. Kita tak nak saya semua aku. Aku telah. Nahnu. Nahnu wa'adna. Okey, sekarang ya, di sinilah kita nak memberi sedikit kemahiran. Fi'il madhi berjanji, pegang-pegang berjanji baik-baik. Dia telah berjanji, macam mana sebutan dia? Wa'ada. Dia telah berjanji. Betul? Dia lelaki ke perempuan? Bermakna dia tu konon-kononnya ustaz lah. Ustaz Rushdi telah berjanji. Kalau saya nak katakan dia, iaitu Ustaz Rushdi telah berjanji kepadanya lelaki. Ini dia akan bila gabungkan makna kepada. Dia, Ustaz Rushdi telah berjanji kepada dia. Ya, kepada seorang lelaki, dia akan jadi wa'adahu. Sekarang ni saya tak nak ubah yang ni. Yang ni kekal dulu dalam exercise. Saya nak ubah yang ni. Boleh tak? Pegang baik-baik nah. Jangan terlepas. Siapa terlepas, dia tercicir ke api. Okey. Yang paling penting, who ni kekalkan. Sekarang ni saya nak kata macam ni. Dia, Ustaz Rushdi telah menolongnya. Macam mana sebut? Wa'adahu. Telah berjanji. Saya nak perangkap tuan-tuan. Tuan-tuan perangkap saya. Jadi maknanya tuan-tuan ni lebih cerdik lah daripada saya.
Ini kira kelas paling cerdik lah. Okey. Tak kisahlah, dia ni tak kisah. Ustaz Rusdi pun siapa-siapa lelaki dia telah berjanji kepadanya. Okey, cuba sebut. Dia telah berjanji kepadanya. Sekarang ni Ustaz Rusdi tak berubah lah. Who ni konon-konon Ustaz Rusdi lah. Who ni Ustaz Rusdi. Ustaz Rusdi. Dia telah berjanji kepadanya, iaitu kepada Ustaz Rusdi. Okey. Semula, dia telah berjanji kepadanya. Wa'adahu. Dia berdua lelaki telah berjanji kepadanya. Ini jangan ubah. Okey, sabar. Saya tandakan merah. Ini tak boleh diubah. Sekarang yang kita nak ubah ialah ini. Ubah. Yang kita nak ubah ni ialah fi'il apa? Fi'il madhi ni. Yang ni jangan ubah. Boleh semua? Sebab tu wa'ada tadi jangan lepaskan sampai dah terkatup tu. Buka semula. Okey. Dia telah berjanji kepadanya. Wa'adahu. Dia berdua telah berjanji. Macam mana? Sebab dia berdua telah berjanji saja. Wa'ada. Tak sabar. Break dulu. Jangan sebut ni dulu. Okey, kalau dia lelaki telah berjanji, dia berdua telah berjanji, wa'ada. Pegang buku baik-baik. Muka surat berapa tadi? 243. Pegang kuat-kuat. Jangan terlepas. Semula dia berdua telah berjanji kepadanya. Macam mana sebutan dia? Wa'adahu. Jangan keliru. Satu-satu. Mereka semua telah berjanji. Macam mana sebut? Wa'adu. Sabar. Ayo, betul. Pandai. Dah terlampau pandai. Susah nak apa ni? Nak stop-stopkan Okey, yang ini sahaja diubah wa'ada. Lepas tu nak gabungkan yang ni, jangan ubah. Ini kekal. Jauh-jauhkan. Boleh? Okey, dia lelaki telah berjanji. Wa'ada. Dia telah berjanji kepadanya. Wa'adahu. Okey. Dia berdua telah berjanji. Betul. Dia berdua telah berjanji kepadanya. Wa'adahu. Okey. Mereka telah berjanji. Bagus, break makan tu. Mereka telah berjanji kepadanya. Wa'aduhu. Dia perempuan telah berjanji. Wa'adat. Dia telah berjanji kepadanya lelaki. Wa'adathu. Jangan keliru satu-satu Mereka berdua perempuan telah berjanji. Wa'adata. Dia berdua perempuan telah berjanji kepadanya. Wa'adatahu. Mereka perempuan telah berjanji. Wa'adna. Pendek kan? Mereka semua telah berjanji kepadanya. Nah, tak boleh panjang. Wa'adnahu. Sebutan dia wa'adnahu. Mereka semua perempuan telah berjanji kepadanya. Okey. Engkau lelaki telah berjanji. Wa'adta. Kau lelaki telah berjanji kepadanya. Wa'adtahu. Kau berdua telah berjanji. Wa'adtuma. Kau berdua telah berjanji kepadanya. Wa'adtumaku. Kamu semua telah berjanji. Wa'adtum. Kamu semua telah berjanji kepadanya.
Wa'adtum hu. Meletup-letup bunyi. Sebab tu dia akan diringankan sebutnya dengan ditambah waw. Ni apa ni? Dia akan jadi wa'adtumuhu. Sebab bunyi dia meletup-letup. Wa'adtumhu. Ya. Itu disebut secara berat, maka dia akan disebut secara wa'adtumuhu. Tak apa kemudian belajar. Yang paling penting kita betul sebut kamu semua lelaki telah berjanji. Wa'adtum kepadanya hu. Okey? Engkau perempuan telah berjanji. Wa'adti. Engkau telah berjanji kepadanya. Wa'adti tihu tihi. Mana yang lebih ringan disebut? Kalau sebelum dia bagi bawah macam bi tu bihu ke bihi? Kalau wa'adti, wa'adtihi lebih fasih disebut. Siapa sebut wa'adtihu? Yalah, betul lah. Nampak senyum mulut dia terkonyong sikit. Dia dah sebut ti, sebut hu. Ya? Nampak macam pelat sikit. Ya? Orang sebut pergi, dia sebut purki. Ini bukan orang Melayu lah ni. Ataupun dia saya pergi. Itu bukan Melayu sangat lah tu. Ya? Sebab dia pergi. Tak sebut purgi atau pirgi. Ya? Ini begitulah contohnya. Nak tengok pelat tak pelat. Okey, engkau perempuan telah berjanji. Wa'adti telah berjanji kepadanya. Wa'adtihi. Kamu berdua perempuan telah berjanji. Wa'adtuma. Kamu berdua telah berjanji kepadanya. Wa'adtumahu. Kamu semua perempuan telah berjanji. Wa'adtunna. Kamu semua telah berjanji kepadanya. Wa'adtunnahu. Okey, betul? Aku telah berjanji. Wa'adtu. Aku telah berjanji kepadanya. Wa'adtuhu. Ya? Macam tu je lah. Wa'adtu kan? Betul tak? Kakak tengok tak tu? Aku telah berjanji, macam mana sebutan dia? Wa'adtu. Aku berjanji kepadanya. Wa'adtuhu. Dia kami telah berjanji. Wa'adna. Dua harakat Kami telah berjanji kepadanya. Wa'adnahu. Macam itulah permainannya. Supaya tuan-tuan bila jumpa perkataan wa'adna. Wa'adna. Satu perkataan ke dua perkataan? Yang sebenarnya bila dah digabungkan, cuba tengok tu. Cuba tengok. Nahnu wa'adna. Satu ke dua? Satu. Dah jadi satu maknanya. Iaitu kami telah berjanji. Betul tak ejaan dia macam ni? Okey, ini mana kami telah berjanji. Kalau kami telah berjanji kepadanya, tahu perkataan kedua iaitu dhamir muttasil. Macam mana nak bunyikan dia? Barulah ni wa'adnahu. Bila dah macam ni, ini kena tengok dua perkataan sudah digabungkan. Iaitu perkataan wa'adna, kami telah berjanji. Ya, hu kepadanya. Wa'adna. Boleh tak? Sebab dia akan sedikit. Na pun ada pada dhamir muttasil kan? Kan? Itulah nanti saya nak tuan-tuan perasan ni. Perlu sedikit masa Yang penting jangan cabut lari ya. Apa dia? JCL. Jangan cabut lari dulu. Ikut dulu, insya-Allah boleh faham.
Okey tuan-tuan, ada pengumuman ni. Ada student kita minta tolong umumkan zikir seminar zikir terapi qalbu 30 Mac. Ya. Siapa nak pergi? 30 Mac ni bila hari Sabtu. Betul tak? Pada mereka yang berminat, pendaftaran sebelum 20 Mac bagi diskaun RM90. Sebelum 20 Mac ada diskaun. Di UM ada tak siapa-siapa yang boleh dihubungi? Di bawah ni saya bagi satu lah nombor dia, 013616145. Okey. Siapa nak berterapi, jemputlah datang. Tempatnya Dewan Aras 2 Dewan Kuliah Utama Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur. UM Sabtu. Di UM telefonlah dia. Telefon tu ya, sebenarnya saya tak tahu telefon orang tu ya. Bukan saya punya. Okey tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung kita punya doa insya-Allah. Ini exercise yang sangat penting untuk kita menguasai pelajaran pada hari ini. Kita doa yang seterusnya ialah Rabbana. Itu doa apa ni? Agar terselamat dari golongan yang jahat. Kita sambung doa kita yang lepaslah insya-Allah. Rabbana menggabungkan dua perkataan. Yang pertama Rabba ya dengan na, dan satu perkataan yang tak nampak iaitu ya, tetapi sangat difahami dalam semua doa-doa kita. Ya makna apa? Wahai. Ini haraf apa? Haraf nida. Nida makna apa? Seruan. Dia sangat popular ya. Semua perkataan yang terletak lepas haraf nida mesti isim. Dia bukan mesti baris bawah, mesti isim. Dia bagi atas ya. Rabba makna apa? Rabbah Tuhan. Dia isim ke fi'il ke haraf? Tandanya selepas haraf nida yang difahami. Sebab dah 2-3 kali faham-fahamlah, tapi perkataan ini tidak disebut ya. Sama. Allahumma boleh. Ya sama. Makna ya juga Okey, Rabba ni isim ya. Kenapa isim ni tidak ada alif lam dan tanwin? Kerana dia nak jadi, bila isim dibuang alif lam. Kalau ada alif lam dia jadi apa? Macam mana sebutan dia? Ar-Rabbah. Kalau dia ditanwin macam mana sebut dia bagi atas? Kalau bagi atas Rabban. Tetapi dibuang tanwin, kenapa? Kerana dia mudhaf. Mudhaf mana apa? Perkataan nak bersandar. Nak disandarkan perkataan Tuhan kepada siapa? Nah. Ya, kami. Ini dipanggil apa? Mudhafun. Perkataan yang disandarkan ilaihi. Apa makna ilai? Ila? Kepada hi. Ini kemahiran dhamir muttasil je lah. Ila. Mana apa ila? Kepada. Kalau kita nak sandarkan apa ni, sambungkan dengan dhamir, kita akan sebut apa?
ilaihi. Cuba jalankan sekejap. Kepadanya. Ilaihi, kepada mereka berdua. Kepada mereka semua. Ilaihim. Itu sebab dia bagi bawah lebih ringan. Ilaihi, ilaihima, ilaihim. Inilah yang dikatakan mudhafun. Apa makna mudhaf? Kata yang bersandar. Ilaihi, kepadanya. Okey? Makna na ni perkataan yang disandarkan kepadanya. Rabbah disandarkan kepada na, kepadanya, iaitu kepada na tu. Apa makna Rabbana? Wahai Tuhan kami. Okey. Boleh. Kalau kita nak sebut wahai Tuhanku, tengok dhamir muttasil macam mana bunyinya? Ya Rabbi. Boleh? Okey, cuba sebut. Ini untuk exercise sahaja macam mana nak sebut wahai Tuhannya lelaki? Ya Rabbahu. Wahai Tuhan mereka berdua. Ya Rabbahuma. Wahai Tuhan mereka. Wahai Tuhan dia perempuan. Ini tidak diguna dalam doa ni, exercise sahaja. Nanti pening kepala pula nak mikir. Jangan pening. Ya, wahai Tuhan mereka berdua. Ya Rabbahuma. Wahai Tuhan mereka semua. Ya Rabbahunna. Wahai Tuhan kau. Ya, adakah? Okey. Tak payah wahai. Tuhan engkau sahaja. Rabbaka. Tuhan kau berdua. Tuhan kamu semua. Tuhan kau perempuan. Tuhan kau berdua. Kamu semua perempuan. Tuhanku. Wahai Tuhanku. Ya Rabbi. Wahai Tuhan kami. Ya Rabbana. Dua perkara itulah yang digunakan dalam doa. Kalau doa ramai-ramai kita akan sebut Rabbana. Kalau doa untuk seorang, Rabbi. Itu exercise yang sangat penting untuk dhamir muttasil. Okey. Apa perkataan selepas dia? La makna jangan. Ya, ini makna jangan. Kalau makna jangan, dia terkumpul dalam kumpulan haraf apa tuan-tuan? Cuba tuan-tuan tengok nahi. Nahi makna apa? Larangan. Kalau la nafi makna la serupa juga. Tetapi kalau nafi makna tidak. Tetapi kalau nahi larang maknanya jangan. Sekarang ni kita bukan melarang Allah, tetapi merayu kepada Allah supaya jangan. Okey. Perkataan yang selepas dia ialah ya, sebenarnya taj'al sahaja. Sebab na tu nanti adalah dhamir muttasil. Yang ni kena berhati sikit. Taj'al. Okey. Jangan. Okey, sekarang ni saya nak bagi tahu ini fi'il mudhari'. Fi'il, cuba tuan-tuan cuba tengok fi'il mudhari'. Diagram warna kuning, pangkal deta. Pangkal deta, hujung dia sepatutnya bagi depan. Apa dhamir dia? Hiya. Hiya makna apa? Dia perempuan. Satu lagi yang sama ialah, sekarang ni saya nak pilih anta. Anta asalnya pangkal dia apa? Pangkal deta. Ini exercise fi'il mudhari' saya belajar jangan pening. Pangkal deta, ujung dia baris depan. Tapi kali ni mati, biar. Kemudian saya ajar. Anta mana apa? Engkau. Maka perbuatan dia taj'al, jadikan. Janganlah engkau jadikan. Cuma bila tuan-tuan dapat anta nanti engkau tu siapa? Sebab kita merayu kepada Allah, ya, janganlah engkau ya Allah jadikan. La taj'al. Boleh
Janganlah engkau jadikan. Ini